Okay, tengok dia punya beranda dia. Tapi cuaca waktu ni panas. Beranda dia sesuai lah untuk 5 orang kot. Okey kot. Sana ada satu lagi rumah rakit. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah geng. Ini kita ada kesempatan kita melawat di rumah rakit. Melawat sambil mancing lah di rumah rakit Kiswah Termeluh geng. Okay, jadi kita ambil hari ni, kita ambil rumah rakit nombor 4. Okay, suasana dia geng, cuaca waktu ni agak panas juga. Ambil rumah rakit nombor 4 geng. Air kadang ikutkan keruh, tapi yelah kita dah sampai, kita mancing lah kan. Oh ni suasana dia kan. Rumah rakit, tak silap ada 4 rumah rakit rasanya. Ada 4 rumah rakit. Rumah rakit nombor 3 sana, nombor 4. Lepas tu ada lagi 2 lagi per sana. Jadi hari ni kita sewa rumah rakit nombor 4. Rumah rakit nombor 4. Atas tu ada kolam ada kolam mancing. Tak tahu ikan apa, mungkin ikan telepia kot ataupun ikan pating. Air keruh sikit lah. Waktu ni air keruh sikit sebab hujan belah atas, belah hulu. Kita cubalah mancing udang ke, pating ke, tengoklah apa yang ada. Hari ni kawan bertiga. Okay, ni rumah rakit ni kapasiti dia tak besar sangat lah. Dia boleh dalam, tak silap lah, dia bilangan dia 5 orang okey kot. Untuk 5 orang. Okay, tengok dia punya beranda dia. Tapi cuaca waktu ni panas. Beranda dia sesuai lah untuk 5 orang kot. Okey kot. Sana ada satu lagi rumah rakit. Belah sini 2, belah sini 2, belah sini 2, belah sini 2, sini yang ketiga, sana yang keempat. Weh, panas kan? Tapi waktu ni kita nak prepare dulu. Maghrib-maghrib nanti baru kita mancing. Tengok bilik dia. Dapur. Sini pun ada pelantar. Tapi rasa hari ni kawan je mancing. Tak ada orang hari ni sebab air keruh. Orang tak berani nak mancing air keruh. Orang takut kumpau. Tapi kita dah sampai. Lawan tetap lawan geng. Lawan tetap lawan. Alright. Okey, rumah rakit sini dia ada 4 Dia ada 4 buat masa ni ada 4. Tapi kemungkinan dia dengar nak ada rumah rakit yang kelima. Okey, ni mungkin tempat dewan yang seberguna kot. Okey, tempat apa-apa aktiviti. Dah ada kolam geng. Ada kolam. Kolam memancing. Kolam memancing. Siapa yang tak nak duduk rumah rakit, kalau nak apa ni, nak mancing, siapa yang takut kumpau boleh mancing dia ni. Dah kumpul-kumpul tak kumpau dalam ni. Oh, banyak anak ikan. Anak ikan telepia.
Anak ikan tilapia. Kolam ni besar juga. Boleh tahan juga lah besar ni kolam ni. Nak mancing sembat sangat sesuai. Sana Sungai Pahang, sana Sungai Pahang. Okey, rumah rakit tu 1 2 3 4 ni ada kolam. Jadi para-para ibu ke siapa-siapa lah kalau tak nak mancing Sungai Pahang boleh mancing kat kolam ni. Oh, banyak baby tilapia. Tapi sekarang ni mungkin dia tak buka dah ikut sebab ikan tilapia bukan kecil. Pelantau tu kan tambah mula. Mula buat orang rakit satu tak ada pelantau. Satu ustaz mikir mana orang mancing baling gini. Betul. Orang Payung. tiada boleh lah. Oh, tiara boleh lah. Orang Letak belajar mancing. pelentang atas tak lah. tang. So, serebeh telinga. Yang ni satu ni paling besar. Ni lah dua paling besar. Oh, Sebab dua paling pelantau dia Oh. sambung tu. Sebab satu ni buat belakang tanah tak ada. Kalau dua tu dia terus. Dia tutup tanah sekali. Belakang tanah tu ada tempat mancing lagi. Benar sekali sewa. Macam ni lah. Ni kan belakang tanah dah ada kan. Tapi ni kecil. Belakang tanah sana dia buat hari. Oh, sana paling besar. Yang tiga ni sama. Yang tiga tak. Ni sama lah. Ni sama. Satu dan dua sama. Satu Cuma dengan dua sama. pelantau dia kecil sikit. Pelantau dia kecil. Oh, Pelantau dia buat lambat. Yalah. Tapi nak handle merakit ni payah oh. Oi. Kena time banjir je Nak no. jaga air surut, pasang surut kawan jaga ni. Sampai pinggang sakit tu. Bila balik rumah rakit seorang. Aduh. Ni seorang ke? Ustaz ngajar ngaji, seorang lagi tu ngajar ngaji. Aku nama 3 orang nama kamu tu. Itulah 3 orang 4 rumah rakit. Oh ni, 3 buat Ustaz Izzuddin. Saya Encik Ridwan. Ha. Ridwan ni abang ah? Bendahari. Ni nak buat pondok tu. Buat surau. Ini pun. Itu boleh saya ujang. Boleh sewa jam. Nak masuk 2 jam, 3 jam. Tu kolam tu hidup kolam tu. Kolam tengah bela ikan tilapia. Masih lagi tunggu besar. Lepas tu buka lah. Oh tengok dia anak-anak ikan banyak ni. Kata ni. Tilapia. Ada tilapia. 10 ekor masuk ni. 10 ekor. Mati banyak ke dah. 100 lebih nanti dekat 200 okey tu dah air dia niasi tu. Pelet kiswah, pelet cucuk kiswah 923. Yang ni perisa pisang. Kita cuba pisang. Cuba. Dia tanpa air Dia betul-betul perisa. Tak ada air. Tak ada air. Punya perisa je. Dia bau tu sedap. Memang power. Memang tengik. Perik pun. Perik pun. Pancung apa kan? Gul dengan pelet awak tu. Jadi boleh. Perik pun. Try. Perik pun. Macam mana? Jauh ke tak? Susu arus. Susu arus. Yang pertama. Pelet meh? Pelet. Spring. Yalah ikut mana dia. Susu arus. Tambah. Naik tadi batang. Bawa. Ada tak? Ada? Ada tu. Ada. Cakap awak tadi dapat dekat pun. Boleh tarik dulu betul batang. Besar tu. Kalau dia tu. Tengok suara. Oh. Lokok. Ini kita nak mancing menggunakan umpan perut ayam ah. Okey, perut ayam Kita tak pandai nak main pelet. Dia bagi ke kodang main pelet. Yang banyak ni je. Udang yang banyak ni je. Tak, dia buat macam pating kok. Ya. Kalau nak mudah pakai 2 mata kain, 2 rambut macam orang buat tadi yang main udang main pelet ni. Satu kali kat atas satu. Nak main patin. Ni 20 lebih je. Main mala lah. Tawakal je lah. Tengah tu juga taman dia tak ada lagi. Memang lah. Cacing pun mati.
Okey, tembulkan. Tembulkan perut Tak ada tosik. Bismillah. Okey. Kita makan dulu. Dah kita masuk Maggi perut ayam. Maggi perut ayam je. Maggi perut ayam. Maggi tak ada bawang, tak ada bawang meh. Aduh, lambat kabur meh. Oh, begini kejap. Ada? Ada. Ada apa nak sampai mana ni ada tu? Takut ni ikan seluar. Tak ada. Untuk petang ni geng-geng ni mencari. Aduh. Mencari anak udang Cari anak udang. Cari anak udang Sebabnya tadi kita bawa cacing, tapi cacing kita mati kan. Mati kepanasan. Tapi geng ni cari anak udang. Pakai anak udang, cari udang galoh hari ni. Kasar udang. Ni saiz. Ni umpan ni. Ni umpan belider ni. Bapak udang. Kau nak pergi ambil air tak? Okey, sekarang ni pukul 7. Suasana petang pukul 7. Sekejap lagi kita akan buka lampu. Lampu Morakit. Ada banyak. Oish. Silap air keruh kalau air jenis. Macam belider jadi tu. Kena sok dari bawah. Dari tepi tinggi. Okey tu. Banyak. Piwang ni. Sini tak. Okey, sekarang ni pukul 7. Pukul 7 petang. Kita pakai perut. Kemudian kita pakai pellet ni. Pellet cocok kiswah. Ada perisa. Yang ni pisang. Pisang, pandan dengan strawberry. Pellet ni dia kenyal tau. Pellet ni dia kenyal. Dia tak macam pellet lain. Dia menggunakan pellet 923. 923. Dia kenyal. Tengok, dia tak pecah pun. Dia memang tahan lama dia lain. Okey, untuk satu joran ni kita guna ni joran sembat lah. Kita pakai mata rambai. Kita pakai pellet ni, pellet cocok 923 kiswah. Kita pakai ni, kita pakai pisang dulu, try. Kita pakai pisang. Sebab ikan kat Morakit ni dia makan tak tentu kan. Kadang malam pun dia makan. Petang, malam, dia tak tentu, tengok ada rezeki.
Okay, kita guna mata rambai macam ni. Mata rambai macam ni mata sarung. Simple saja. Okey, bismillah. Baling dekat-dekat malah jauh. Ya, tu dia. Cantik kan suasana pukul 7. Okey, baru masuk waktu maghrib Waktu maghrib. Ni suasana maghrib. Cuaca alhamdulillah hari ni cantik. Asyik buat masa ni tak ada lagi. Ada seekor ikan sesuara. Kita tunggu malam pula. Kalau kita tak isi bawang pun dia dah sedap. Dia rasa. Lagi isi tambah lagi bawang lagi. Itu lagi hanya tak rasa. Dia masuk tadi. Okay, malam ni dia barakik. Nasi goreng Nasi goreng malam ni. Si Meh, boleh pamer aja sih. Ha?
lagi apa ni? Bawang apa semua. Hmm. Dengan cabai apa semua. Macam-macam lah kau nak bawa. Orang tu bawa ni semua. Cakap bila tengok kalau selipun suruh kan awak kat pasar raya kata awak beli barang-barang Saya cakap awak tu bawa bulu, awak bawa bulu lah. Lepas tu kau tengok Maggi, bawa Maggi. Ya, bawang tadi kau fikir nak masak nasi goreng, bawa seketul lah bawang, bawa usau. Tak tahu orang lagi. Bawa lagi. Apa Maggi kata macam ni, kalau kita macam ni. Maggi kau tahu sedap. Mantap. Apa sedap? Ya. Limat. Dengan limat sama tu apa? Oh, ikan laih, ikan laih. Ikan laih. Oh, tak makan. Laih. Bau kena dia. Pelik eh? Pelik. Ada tu. Awak dah semua standby. Esok. Kau dah dekat bagi tahu. Slow. Jom. Jora. Jora. Kamu juara. Kamu juara. Jom. Ya. Juga air ni. Juara. Kau dah semua dah standby. Oh, dekat je. Apa? Pelik. Oh, pelik. Oh, ada makan pelik ke? Ayah. Oh, malam ni air naik eh. Air naik malam ni. Sampah semakin banyak. Pagi ni bukan malam dah pagi eh. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Kita update pukul 7.30 7.30 pagi. Air Sungai Pahang sampah masih tak berhenti lagi daripada semalam. Daripada pagi semalam. Sampah banyak kan. Air pun laju. Air kelihatan laju Tu sampah puis saja. Tak berhenti lagi daripada semalam. Air anggaran naik dalam 3 kaki lebih rasanya. Okey, dan keruh keladok terus. Belah-belah hilir boleh off lah. Belah-belah hilir buat masa ni boleh off dulu Sungai Pahang. Boleh cuba anak-anak sungai. Anak-anak Sungai Pahang boleh cuba cari tenggalan di anak-anak sungai, ataupun kalau ada rezeki boleh try casting ni. Anak-anak sungai, ikan pedih mata Sungai Pahang. Okay, ni suasana pagi. Tak hujan kan, tapi air daripada hulu turun. Daripada hulu sampai laju Okay, update untuk pagi ni.